kita tengok buat. And pukul, saya ingat 26 minit pagi saya post. Lepas tu saya tidur. Okay, Besok je. Tu dia. Ya ilaha illallah. Masuk. Boom. Mula semangat nak like, nak komen, nak repost, nak like, nak komen, nak apa? Reply lah. Nak reply apa semua. Lepas tu lah, nak senyum, tak semangat dah lah. Like je. Lepas tu dah tak boleh nak like dah. Dah tak boleh dah. Betul lah. Dah tak mampu. 6,000 lebih. 6,000 lebih komen. Kita nak tengok, kita hargai kan. Kita hargai orang suka, orang happy. Benda simple yang kita buat je, orang happy. Tapi to be honest Q, is this the comeback sebenarnya? Kalau tengok dengan cara hang now, you know, you are body beautiful sekarang, buat badan, you know. So adakah dia ada something peminat? Sebab abang dengan kita orang, abang kata dia sebab projek kebanyakan hero sekarang ni dia pun start ketak lah, sebab dia pun tengok Q Haidar start nak keluar. Yelah. Siapa beritahu awak macam tu? Saya tak boleh cakap tapi ada few heroes lah yang macam he's coming back because kebanyakan rindu. Saya tengok FFM baru-baru ni. FFM macam really brotherhood. Kita ada macam very strong. Takkanlah ada orang nak berasa tergugat pula. Masing-masing ada orang punya. Yes. So kena support lah. Kena support bang. Yes. Tapi bila cerita pasal ayat.